rasa dilayan seperti permaisuri? Pernah tak korang nak tahu dan tertanya-tanya macam mana kehidupan sebagai seorang terapis di Sriwijah? Dari awal pagi sampai-sampai je kita bukan terus buat rawatan tau. Kita akan bersihkan spa, steril semua peralatan, semak booking dan study dulu data customer yang akan datang buat rawatan pada hari tu. Lepas tu barulah kita akan siapkan bilik mengikut rawatan-rawatan yang bakal dibuat pada hari tu. Yang kami paling suka kan bila customer tu datang dengan muka penat, breakout, stres. Tapi bila keluar je daripada bilik rawatan, wajah jadi glowing, tersenyum dengan hati yang penuh berbunga-bunga. Ini sebenarnya yang membuatkan kita orang rasa kerja ni penuh bermakna. Bukan hanya sekadar dapat buat facial, tetapi dapat membantu orang untuk rasa lebih yakin, tenang dan berkeyakinan. So, kalau korang nak rasa dilayan seperti permaisuri, jangan lupa klik link di bio dan set appointment korang di mana-mana cawangan Sriwijah sekarang juga.